Kami Okay. memudahkan kerja. Sekejap 105. 105 kan buku teks? Ah, Betul. Okey, betul. Okey, so kita baca yang ini dulu. aku seterika elektrik. Sonia, Ada aku betul-betul ni? seterika Betul, seterika. elektrik. Mm-mm. Badan aku panas dengan kuasa elektrik. Aku Mm-mm. dapat menggosok pakaian dengan cepat. Aku mampu menggosok banyak pakaian setiap hari. Aku sangat membantu manusia tanpa aku kerja menggosok menjadi sukar. Gunalah aku. Okey, okey, kita tengok bawah ni juga terus. Baca dulu nanti cikgu cerita. Aku juga penting seperti kamu. Nama aku pengisar elektrik. Hmm. Aku dapat melumpatkan cili dan bawang dengan cepat. Aku juga dapat membuat jus buah-buahan. Aku memudahkan manusia menyediakan makanan dan minuman. Aku bekerja dengan pantasnya. Manusia sentiasa memerlukan aku. Betul. Okey. Sonia jap. Ni lagi sekali Sonia. Ni tadi. Melumpat, Melu. mel- melumpatkan, Melumatkan. melumatkan, Betul. Okey, melumat ni maksudnya menghancurkan. Okey, kita tumbuk lumat-lumat. Maksudnya kita hancur lumat-lumat. Okey, kita lumatkan cili. Kan dalam blender dia boleh hancurkan semua benda kan? Blender kan? Ni kita panggil blender lah. Kalau English kan kita sebut blender kan? Bahasa Melayu kita sebut pengisar elektrik. Okey, dekat rumah awak ada tak dua-dua ni? Ada tak seterika ada dengan ni? Ada kan pengisar makanan dengan seterika. Okey. So sekarang semua orang guna benda yang sama lah. Kena ada benda-benda ni wajib di rumah kan. Untuk menyenangkan kerja kita. Okey. Supaya jimat masa dan tenaga. Jimat masa dan tenaga. Okey. Okey, jom kita pergi kepada aktiviti dulu. Okey, ni dah. Dah. So ni boleh buka buku muka surat 29. Muka surat 29. Okey. teknologi dan kita. Betul. Lengkapkan dialog Teknologi. kemudian Mhm. tuturkan. Betul. Okey. Kegu- Teknologi dan kita. Okey. Boleh terbaca? Kegunaan kamera digital mengambil gambar foto, merakam video, melihat gambar foto yang diambil, menonton Hmm. video yang dirakam, Hmm. menyimpan gambar foto dan video, merakam objek yang jauh. Betul. Okey. So ini adalah kamera digital. Kamera digital. Okey. Kamera digital ni. Dia sekarang ni kamera digital ni kalau kita pakai handphone pun boleh. Betul tak Sonia? Jadi sekarang ni lebih canggih sebab handphone kita pun ada kamera digital. Okey, ini diasingkan lah ni. Soalnya ada ke kamera macam ni? Asing macam ni ada? Ada Ada. Okey, so ini fokus kepada ambil gambar sahaja kan? Kalau kita guna phone, kita boleh guna macam-macam kan dalam phone tu. Okey, so dia adalah kamera digital. So dia boleh buat macam-macam. Okey, ambil foto, video. Okey, menonton balik video. Okey, kejap. Sebelum tu, Sonia tulis dulu tarikh hari ini. Hari ini adalah 24 hari bulan 3 2025. Okey. Alright. So, sini kita ada perbualan antara Adib dengan Syamil. Syamil. Okey. Sonia jadi Adib lah. Sonia jadi Adib, cikgu jadi Syamil. Okey, ni cikgu ni Sonia. Okey. Kamera digital ini sangat istimewa. Kita boleh merakam gambar foto pada waktu siang dan malam.
Kita juga dapat melihat gambar foto yang dirakam serta merta. Okey, adik pula. Selain itu, kamera ini Okey. So, kita punya isi dia semua dekat sini jawapan dia. Okey. Jadi yang pertama tadi dia cerita mengenai gambar boleh diambil siang dan malam. Okey, lepas tu kita dapat melihat balik foto yang kita rakam. Ni. Kita dapat ambil balik ni dia buat. Okey, lepas tu mengambil foto ni dah. Ni juga. Ni belum lagi. Dia tak cerita mengenai video lagi kan? Yang ini. Jadi Sonia cuba sambung ayat dia. Selain itu, ini kan mana? Okey. Ini belum lagi. Selain itu, selain itu, kita kamera ini hmm, boleh. melihat boleh melihat gambar foto Eh, yang ini diambil. Sonia ini. Yang warna purple ni. Boleh. Boleh merakam video. Betul. Okey. Dia suruh kita jawab, suruh kita isi apa antara kegunaan kamera ni. Jadi kita tulis kat sini. Selain itu, kamera ini boleh merakam. Buat sini terus Sonia. Merakam dan menonton video yang dirakam tu balik. Okey? Boleh merakam dan menonton video. Sonia je. Menonton video yang dirakam. Okey, kita buat terus yang ini. Kita buat point. Mana highlighter eh? Ada sini. Okey, so ni kita buat ini dengan ni sekali. Okey. So ni dah. Menonton, boleh merakam dan menonton video yang dirakam. Maksudnya lepas kita ambil video, lepas tu kita boleh playback kan? Kita boleh tengok balik video yang kita ambil tadi. Okay. Dah. Okey dah. Okey, seterusnya cikgu yang Syamil. Okey. Syamil tanya cakap pula. Kamera ini juga boleh menyimpan. Menyimpan apa ni? Menyimpan Menyimpan gambar, foto dan video. video. Betul. Okey. Jadi kita isi sama je. Kita isi balik je. Kamera ini juga boleh menyimpan gambar, foto dan video. Jangan lupa titik Sonia. Boleh menyimpan gambar, foto dan video. So ada lagi satu point dekat sini kita kena tulis. Ni lagi satu. Merakam objek yang jauh. Betul. Okey, merakam objek yang jauh. Jadi tapi kita kena tulis juga kat depan ni. Kamera digital ini. Buat ayat panjang Sonia. Kamera digital ini mampu. Kita boleh tukar perkataan boleh kita boleh tukar dengan mampu. Mampu merakam objek yang jauh. Titik. Okey, kamera digital ini mampu merakam objek yang jauh.
Dah. Okay. Dah, okay. Jadi Syamil jawab yang terakhir. So dah point dah habis. So kita boleh cakap, Syamil kata, ah, marilah kita beli kamera digital ini. Okay, marilah kita beli kamera digital ini. Okay, dia beritahu Kak Adib. Beli sama-sama sebab dua-dua suka kamera ni. Okay. Okay.